So kita punya cabaran time tu cash flow tu kira kosong ada tu. Kosong tu bukannya kosong on the business sahaja tau, on the personal. Sometimes orang cakap macam okay kosong tak apa, kat bawah bantal ada lagi. Tak ada bawah Ni bantal bantal tu. Dah habis dah. Bantal. Bantal bantal betul. Betul. Tinggal sama bantal. Why? Cash flow is business tak ada duit. Personal pun tak ada duit. Bawa bantal pun tak ada Itu duit. 10 jemput dok. Dah lepas jorok. Dah. Yang tu dah tengah Proses. Ah, Proses naik. naik. So learning point time tu adalah maksudnya dalam bisnes ni kita ni kena macam mana kena dia bukannya tengok satu satu angle benda. je. Kita kena Tengok motivate sales sahaja. diri. Kita nak kena tengok dari segi team, Dari- efficient ke tak, cost, margin, supplier negotiate, Staff perform tak. staff perform Ambil ke gambar tak. ramai tak perform macam mana. Ha. Membazir juga duit. Lepas tu ambil nak office macam Datuk AC kata kalau orang Melayu office kapet Sampai tenggelam. kapet tenggelam kan. So itu penting ke Aircon sekarang. 4 horsepower. Ha. Ada pakai 1 horsepower dah okey. Elektrik ni. Oh, okey. Maksudnya benda that small thing waktu tu kita sampai tahap yang okey. Semua orang kena, kalau tak duduk sini jangan buka aircon.